Cepat dek, lagi dek. Dek, bagi sikit-sikit. Cepatlah lapar. Janganlah semua tu. Kau ni. Assalamualaikum guys, kembali bersama channel Al-Arashida. Okay, so hari ni kita dekat Cameron Highland dan sejuk sangat. Kita sekarang nak mencari bidi-bidi. Nah, kita jom. Sini ada macam-macam order makanan. Jom. Kat sini pun ada bunga, coklat. Dan kat sini ada ayam putih. Jom. Dan paling famous, strawberry coklat. Okey, kita nak makan. Dan kita beli nama ni apa? Apa? Lede. Okey, ni lede. Jom kita makan. Bismillah. Sekejap guys. Korang kena datang dekat Cameron Highland. Memang best sangat. Dan sejuk. Okay, so kita dah habis dah makan. Jom kita lanjutkan seterusnya. Tengok video ni sampai habis. Salutan milk coklat tu yang bagus. Ada juga soft ice cream tak? Ada empat flavor. Sekarang ni Siti ni mencari bidi-bidi. Tapi tak tahu bidi. Tahu dia. Sebab kebanyakan ada makanan-makanan di sini. Menu tu yang best. Sweet potato balls ni kalau selalu makan kat Penang dalam tu tak ada apa tau gosok. Tapi kat sini full ingredient. Ada flavor lagi. Makan itu gigit pun dah kenyang. Okay, jadi last lah. Yang ni nama dia French cheese bola. Dia macam mochi tapi lagi solid. So kita ambil main strawberry. Cheese tak bawa langsung. Kena tipu. Okay, dia janji last. Kita try dia punya caramel popcorn. Makan pada panas memang manis enak. Bukan caramel je tak. Apple coklat. Ada ice cream. Kalau macam Apa tu kapibara, lemon. Taklah banyak lah. Tapi korang kena datang dekat Cameron Highland tau. Okey. Ada capital boba. Dan ni paling sedap tu sedap saya. Ini strawberry crispy. Bila makan sedap. Dengan ada Cameron Highland apa dah. Dengan lollipop macam-macam lagi. Okey, so adik saya nak beli aiskrim. Jom kita tengok. Itu. Adik saya beli aiskrim yang itu. Yang ni adik makan. Dia suka sangat aiskrim coklat Oreo. Oreo. Tengoklah tu. Tu. Cakap dengan kawan-kawan. Saya ada aiskrim. Rasa dulu. Apa yang cakap ni? Okay, so kita ada kat macam-macam di atas ni. Ada RM10, RM10, RM7, RM15, RM6, RM10, RM3. So yang ni kita ada aiskrim fish ball 6 pieces. So 1, 2, 3. Ada kita coklat, grape, strawberry, apple, mango dengan Oreo. Tu nampak tu. Aku review. Okay, so ini ada coros. Uish, dekat sini pun ada coros. Tapi coros ni lain-lain sikit. Coros dia ada original, ada strawberry, durian, apa tu nama jambu, strawberry pula. Coros anggur dan coros coklat. Okay, so uish, aiskrim ni lain macam. Ada mata-mata tu. Ada strawberry, sama juga dia semua. Coklat, apple dan Oreo. Ni aiskrim cup. Tadi aiskrim pegang. Ini aiskrim cup. Sama juga. Tapi ini ada honey day. Okay. Yang ni pula aiskrim waffle. Kat mana aiskrim waffle?
Ada Oreo, mango, strawberry, grape, apple dengan coklat. Dan ni yogurt. Ais krim. Yang tu sama juga. Yang ni yang piece-piece. Dan push, tengok tu. Ada ais krim marshmallow besar. Dan harga dia berharga RM10. Itu macam biasa. Ais krim cup dengan ais krim pegang. Itu je. Okey, jom. Okey, Missy mencari biru gigi. Yuk. Orang kata atas pergi tepi. Tapi ini pun itu pun tak dapat. Okey, so jap Okey, so kalau korang nampak lah sih. Okey, jom. Ada beras tak? Kita tengok. Ada tanghulu. Ada tanghulu warna tanghulu Pak Tan kek. Tanghulu Pak Tan kek. Ais. Ada kek ais, kek cheese dan apa entah dan macam-macam lagi. Okay, jom. Jadi orang. Jadi jago ah. Mau ikan tak makan. Jom kita mencari biri-biri. Jom. Situ ada banyak. Ada macam-macam bentuk aiskrim. Ini aiskrim dalam plastik. Tarik tu. Okey, kita akan mencari sekejap lagi sampai jumpa. Okey, jom. 435. Tu. Dah. Apa tu? Apa dah? Apa tu? The sheep apa tak? Okay, so kita tinggal kena beratur tu. Panjang saja. Tengok. Kita tunggu dapat sampai masuk dan kita tunggu sampai boleh masuk. Okey, dah, jom. Nama tempat ni adalah Teddy. Okey. So ni nampak ni. Ada baby. Dan adik saya sedang dimakan. Dan kita tunggu sampai beratur. Sebab saya kena di beratur. Okay, so sekarang kita dah dapat beli tiket. Jom, so kita masuk. Jom. Tak sabar nak tengok sheep bidi-bidi. Jom. Bawah sana. Jom lah kita pergi. Jom. Okey, so kita sudah sampai. Sudah sampai di biri-biri. Ya. Sekarang kita nak bagi makan. Sebab pekerja tu dia bagi makanan untuk bagi biri-biri makan. Jom. Dapat ni. Tolonglah. Okey tangan saya. Kita dah dapat makanan.
dengan aiskrim kot. Untuk RM1. Ni apa dah dia kata voucher aiskrim. Jom kita turun bawah. Jom. Bukannya naik tangga. Kita nak turun. Tadi kita terskip. So, kita ada aktiviti yang sudah rosak. Tada! Okay, jom. Kena naik tangga. Kena turun tangga lagi. Oh, tu. Okay, kotak simpan aku pergi 3 jam. Dah sedia lagi kan baru kau kan? Kotak simpan aku Phuket. Nanti dia kerja. Okay, dah simpan jalan macam biasa. Banyak. Voucher. Dia dah dapat kotak awak. Dia dapat kotak awak. Voucher sama juga. Kita ni. Jom. Ayo. Begini. Dia punya kain ni saya. Nanti kamu sentuh di kamu nanti pergi kamera Highland. Tengok nanti bentuk Tu yang tinggi tu. macam space. Ni bawa lepas kena potong bulunya. Jom. Okay, jom. Tempat ini sekali sejuk dengan bidik-bidik itu tidak sejuk kah? Dia tahu bidik-bidik ni. Saya buat video. Dah, cepat. Jalan. Tadi ada dia. Ha. Okay, so terus aku keluarkan kotak ni terus dikejar. Dan dia kata, tengok lagi tu, dikejar. Itu dikejar. Sekali lagi. Kita, lagi. 1, 2, 3. Kita kalau keluarkan kotak ni terus dia kejar Pergi mana? Ni. Nampak ni? Tu, ya Allah. Tu, tu. Akan pergi di bawah sana. Jom. Let's go. Bulu kambing dia hilang. Awak sini. Tengok semua penonton. Kat mana? Kita kat mana? Aziz, kopi maknya sikit. Ramai sangat orang. No. Jom kita tengok alpaka. Habis. Alpaka. Banyak lagi dah tu. Masih ada rumah anak. Berapa esok kambing ni? Alpaka kita. Okay, so kita dah sampai untuk alpaka. Kita akan dikeluarkan makanan. Lagi dekat atas. Oi, kau tengok. Mati dah dia makan kotak. Ha, nampak? Tak tahu dia yang gelumpuh. Ni. Ni Arash. Ha. Tak habis kunyah lagi. Singgam. Tak apa-apa bagi saya tak apa. Oi, Oh. sini. Jadi gini. Ni. Ah. Cepatlah. Ada satu je. Kalau pakai cukup. Kena cukup. Bulu dia ketahui macam tu ke? Dah habis. Tak, bulu dia macam tu ke?
Ai, kotak kan. Buang. Dia makan kotak. Buang. Buang. Mama ada bagi makan. Ai. Right. Cepat dek, lagi dek. Dek, bagi sikit-sikit. Cepatlah lapar. Janganlah semua tu. Kau ni. Ambil balik tu. Ambil. Kutip balik. Tu yang bawah-bawah tu ambil. Ambil. Pegang. Pegang kuat-kuat. Dia tak apa kau ni lagi sana tu. Bawah tu banyak aku nampak. Dia nak kejap tangan awak. Jangan. Bagi yang kurus tu. Dah lah. Habis. Dah. Mengaju. Habis. Tamatlah sudah. Alkisah kami ni. Mata awak ni ada banyak. Kita dah habis melawat kat kambing. Dan korang dah tengok kan? Okay, jom kita sambung video. Lambat sikit tadi nak bagi makanan. Jom. Lepas ni kita pergi mana, Mah? Hari kita nak pergi Lepas ni kita nak jalan-jalan dekat Kiafa. Kiafam. Kiafam. Jom. Bidi-bidi ni. Jom kita sambung. Bidi-bidi tak ada habis. Ini habis. Ini banyak makan ni. Jom. Siapa? Kita nak ambil Tok Wen di atas. Sebab Tok Wen tak nak turun sebab banyak tangga. Jom. Pasal tangga. Lagi ni hujan lah. Okay, so sekarang pun tengah hujan lah. Hujan lepas tu dah lepas. Nanti korang datang ni macam rasa dekat aircon. Belum pasal aircon, dah aircon dah. Ya korang. Jom tuan. Tengok itu, kambing tidak mensabar-sabar makan. Dia tidak nak pergi turun di bawah. Okay, jom. Go. Okay. Inilah Betsy. Semua tempat kambing. Ya. Tu ada satu kambing yang kurus menaiki. Menjadi makanan. Menunggu apa tak? Jadi tak tahu. So banyak lagi kita akan pergi tempat. Dan besok harinya kita sambung. Tapi belum habis lagi lah. Nak sambung apa tak? Nak pergi mana lagi jalan-jalan. Jadi tengok sampai habis Jangan skip. Faham? Okay. Jom. Kita beli. Kita dah beli glove dekat kedai ni. Adik saya macam-macam dia nak beli. Beli ni lah, beli glove lah. So, kita sampai video sini saja sebab video pun nak habis. Kita sambung ni. Okay, bye.